Happy birthday, Abang. Wow, dapat hadiah lah. Ini adalah kad birthday daripada Abang Adian. Happy birthday, Abang. Dalam ni ada Kamen Rider Gaim dan juga belt tato bar pun ada. Alah, thank you, Abang. Ini pula kad daripada adik Ibrahim. Happy birthday, Abang. Ni apa? Alamak, ada love lah. Belt Kamen Rider Fram pun ada. Lepas tu adik Ibrahim sempat lagi. Dia buat apa ni? Happy birthday, Abang. Random Pokemon card. Ada kad apa tu ni, adik? Wow, Temple Forcer. Packaging lain macam, dik. Okay, kita tengok kad apa yang ada. Kad pertama kita macam biasa, kita ada satu basic energy card diikuti dengan satu Golurk, trainer card, dribbler, Criticfly, Roselia, Rello, Shamin dan kad terakhir kita hadir dengan satu kad Iron Leaf EA. Thank you lah, dik. Pandai adik packing card. Dalam kereta dapat hadiah daripada Mami pula. Wow, ini barang best ni. Tak sangka Mami beli dekat Abang. Pokemon Prismatic Evolution. Pergi open house jumpa adik Iman pula. Nampaknya adik Iman dia bagi keychain Capybara dan juga buku tulis Star Wars. Esok tu masuk office, alamak, dapat belt Kamen Rider Ichigo dan juga kad Pokemon daripada kawan-kawan office. Terima kasih ucapkan kepada family dan juga kawan-kawan di luar sana kerana buat birthday saya tahun ni memang manis-manis. Semoga anda semua diberikan rezeki dan sentiasa happy. Yang penting, korang semua memang terbaik.